Hari ini kita berada di kebun Pak Teh Nen untuk melihat hasil tanamannya yang diusahakan hampir 10 tahun Pak Teh, hampir 10 tahun, dan beliau mengusahakan tanaman-tanaman seperti pokok rambutan. Pokok rambutan ni yang merah ke yang kuning ni gading yang rambutan gading. Yang ni dia punya apa nama benih dia daripada mana Pak Teh ni? Semayan yang ni dari Semayan lah. Oh, dari Kemayan. Jadi Pak Teh Nen ada pokok rambutan gading, yang ni pun sama juga. Dan di sebelah sana ada sedikit pokok manggis, dan di bawah sana tu buah-buah limau. Jadi suasana di kebun ni sejuk pada hari ini. Dan kita melihat pokok durian. Durian apa Pak Teh? Ini mantong, bantal mas. Bantal mas yang Pak Teh tanam lebih kurang berapa tahun Pak Teh? Dia 8 tahun 9 tahun juga. 8 tahun 9 tahun Jadi hasil penak dalah Pak Teh pada tahun ini, beliau telah dapat rezeki lah daripada Allah Ta'ala, hasil daripada bantal mas. Yang ni segi penjagaan dia macam mana Pak Teh? Pak Teh komen sikit. Dia bantal mas ni dia tak susah sangat. Dia baja ya, pembajaan dia. Pembajaan Kalau teknik ladang dia mungkin ada vitamin kan. Oh, vitamin. Kita tak ada. Kita kampung. Sepokok ni berapa biji Pak Teh? 20 biji lebih. Oh, dah 20 biji Jadi ini tahun yang pertama lah. Tahun kedua. Tahun kedua. Dia punya isi dia macam mana Pak Teh ni? Bantal mas lah, dia bantal mas macam selalu dia panggil bantal mas kan. Dia isi putih. Isi putih. Isi dia tak ada kalau kuning macam biji dia tu kecil. Biji sedang biji dia kadang-kadang dia tak berapa besar sangat biji dia. Jadi memang dia saiz dia besar macam ni kan, ataupun dia boleh besar lagi. Oh, dia boleh besar lagi. Dia boleh besar lagi. Okey. Jadi yang sana tu macam mana Pak Teh tu? Apa bakar apa tu? Itu tangkai panjang. Tangkai panjang. Jom kita tengok sahabat Teh. Tangkai panjang Ya, ini apa kahwin juga Pak Teh? Kahwin. Yang ni yang tahun lepas yang kata mati tu Pak Teh kan? Hampir nak mati ya. Dia kenapa kena sambar peti apa? Kadang-kadang kalau semut Oh. pokok dia masih belum sihat lagi. Yang ini Tangkai panjang. tangkai panjang dia sejenis durian kahwin juga Pak Teh? Kahwin. Oh, durian kahwin juga. Yang ni tangkai panjang tuan-tuan tengok ni. Jadi kenapa dipanggil tangkai panjang? Kalau tengok nampak tangkai dia panjang. Nampak tu. Ada 30 biji Pak Teh? Ada. Jadi di kebun Pak Teh Nen ni dia banyaklah hasil durian pada tahun ni. Dan kita tengok lagi di sebelah atas sana, di hasil tanaman Pak Teh Nen. Sebelah kanan ni pokok apa Pak Teh? Ini dokong. Oh, berdokong. Anggaran bila boleh makan ni Pak Teh? Dia lambat ni, lambat. Dia keluar minggu lambat. Bulan 8 dokong. Yang ni manis ni tuan-tuan. Manis ni. Yang ni Pak Teh? Ini Syam kata 6 dam. 6 duri hitam. 6 dam. Duri hitam Oh, 6 dam duri hitam. Ya Allah, tengok tu. Yang ni tahun yang ke berapa Pak Teh ni dia bubuh? Yang pertama. Berapa tahun Pak Teh ni tanam? Jam 8 tahun juga. 8 tahun, lama tuan-tuan. Dia jadi sebelum ni pun dia jadi tapi tak lekat. Tak lekat lah. Tu. Tuan-tuan tengok tuan-tuan tu. Oh, tu. Ini duri hitam. Duri hitam Duri hitam ni kalau tuan-tuan nak tahu, sebelah tepat di Penang. Di Penang ni memang cukup top ni duri hitam ni. 5-6 biji ni dekat-dekat 1000 tuan-tuan. Ni bukannya, kalau isi elok lah. Kalau isi elok
Kalau sebelah Penang ni, kebiasaan mereka duk beli di sebelah Penang ni, panggil apa patih ni? Balik pulau lah. Balik pulau. 7-8 biji ni kalau tak boleh pi 1000 bukan dia lah. Ini 2000. Yang ni ada berapa biji ni patih? 55 biji. Okey, sekali lagi. Yang ni 55 biji patih? Ya. Lebih kurang lah 50 lebih kurang. tapi tak kurang dari 50. Duri hitam. Tengok tu. Jadi tuan-tuan kalau teringin nak makan duri hitam ni, tak payah pergi ke balik pulau lah. Di Kilim ada. Tapi tuan-tuan kena hubungi tuan tanah dulu, tuan kebun dulu. Lepas tu kita akan deal berapa kilo, ya, dan kita akan buka harga. InsyaAllah kita akan jual dengan harga yang berpatutan. Seterusnya kita dapat tengok di depan sikit lagi ni. Yang ni pokok kampung ke apa ke Pak Tin? Ini pokok biji tapi dia pernah kahwin. Mungkin di apa tak tahu. Biji juga. Tapi kita tanam biji ni. Oh, tanam biji. Tanam biji. Oh, bukan beli dia punya benih ni. Ini dapat biji lah. Buah pun tak tahu. Tapi isi dia putih nak kuning juga. Bentuk dia macam duri hitam. Bentuk dia macam duri hitam. Tapi dia punya hijau dia tu nampak lain macam Pak Tin. Macam duri hitam juga. Macam duri hitam. Yang ni berapa tahun Pak Tin dah tanam? Sama. Yang ni lebih kurang 9 tahun juga. 9 tahun. Dia selain Pak Teh bubuh baja, apa Pak Teh punya apa? Resepi selepas baja tu? Dia tak ada apa, dia cuma ada macam vitamin pulih tanah macam tu. Oh. Vitamin pulih tanah. Baik. Berapa biji? Oh, nak berbunga lagi Pak Teh tu. Tengok tu. Orang ni 100 lebih. 100 lebih ni. Jadi tuan-tuan harga dia berbeza tak sama. Harga dia berbeza sebab yang ni kalau 100 lebih buah, harga dia mungkin sikit tu kurang lah. Tapi kalau duri hitam tu walaupun dia buah banyak atau tak banyak, memang dia harga dia mahal lah ya. Yang ni Pak Tin? Ini sama juga. Tapi dia isi dia ni macam dia kuning susu sikit. Atas sikit baik. Ni. Oh, ini dah dapat hasil tahun lepas Dah pernah makan. Okey, Yang ni pernah baik. makan. Yang ni dalam 50 biji? Lebih. Lebih Lebih. Yang ni sama juga pada 8 tahun Ya, sama. 8 tahun. Ada yang berbuah ni, ada yang bau keluar bunga. Jadi overall lah Pak Teh keseluruhan daripada kesemuan ni Pak Teh, agak-agak bila boleh dapat hasil ni? Hasil dia mungkin bulan 6 tu. Bulan 6. Mungkin ujung bulan 6 yang tu. InsyaAllah. Yang tu petai Pak Teh? Petai tu saja kita nak kita nak tukar berdurian tu. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa nak makan durian di kebun ataupun tuan-tuan nak durian pada tahun ni, tuan-tuan boleh hubungi Pak Tenen. Nanti saya akan bagi nombor telefon lah di ruang komen. Jadi terima kasih Pak Teh. Hari ni bawa untuk pusing-pusing kebun Pak Teh. Semoga Pak Teh sihat, panjang umur. Dan Pak Teh boleh tambah pokok lagi kot tahun depan. Tahun ni tambah lagi cadangan Pak Teh tu di 24. Yang kosong ni dia pokok mati lah. Kita kena ganti. Oh, okey. Okey, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi pada musim buah gugur ya.